Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min bawa hampa ke satu lagi makam bersejarah yang juga terletak di dalam daerah Pokok Sena, negeri Kedah. Makam ini pada asalnya terletak di dalam kawasan perkampungan iaitu Kampung Permatang Limau, Mukim Lesung. Menurut catatan sejarah sendiri, Mukim Lesung ada juga sejarah peradabannya suatu ketika dahulu. Kemudiannya pada awal Mac 2026, proses memindahkan kubur Tok Keramat dari Kampung Permatang Limau ke tanah perkuburan Masjid Kampung Gulau telah dijalankan. Dua makam tersebut telah dipindahkan daripada Kampung Permatang Limau ke dalam kawasan Masjid Kampung Gulau ataupun tanah perkuburan Masjid Kampung Gulau. Makam yang sering dirujuk di Kampung Permatang Limau, Pokok Sena, Kedah adalah lokasi kubur Tok Keramat yang dikaitkan dengan tokoh bersejarah yang disemadikan di sini ialah Tunku Muhammad Chan atau lebih dikenali sebagai Mat Sirat atau Tok Tekai yang dipercayai merupakan seorang panglima Kedah pada zaman dahulu. Namun, ini adalah cerita menurut lisan, bukanlah sebuah kesahihan. Namun, Min tidak menolak sumber daripada lisan, cuma melalui lisan tersebutlah kita akan membuat rujukan melalui sebarang catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini merupakan makam purba yang ketiga yang terletak di dalam daerah ataupun kawasan yang berdekatan Pokok Sena lah. Yang pertama tadi kami dah pergi ke makam yang terletak di kawasan dalam Mukim Jadi. Yang kedua kami dah bergerak ke makam yang terletak di Pulau Keramat. Yang ketiga di sini iaitu di Masjid Kampung Gulau. Sebenarnya makam ni baru saja diubah ke dalam tanah perkuburan Masjid Gulau. Makam ni sebelum ni terletak di Kampung Permatang Limau ataupun diberi nama gelaran sebagai makam Tok Keramat Kampung Permatang Limau. Jadi proses pemindahan telah dilakukan dan diubah makam ini ke dalam kawasan tanah perkuburan di Masjid Kampung Gulau. Sebenarnya ada dua makam yang dipindahkan. Ini yang pertama. Kalau kita tengok tipografi dan bentuk nisan, tentu ianya makam milik seorang wanita. Dan ini yang adalah makam yang kedua. Makam yang kedua ni kalau tuan-tuan boleh tengok, dia lebih kepada batu saja. Wallahualam. Kita juga tak dapat kepastian. Dua-dua makam ni pun kita tak dapat kesahihan hanya daripada segi nama gelaran sahaja. Yang selebihnya hanya Allah yang Maha mengetahui. Terdapat dua makam di kawasan Kampung Permatang Limau yang dipindahkan ke dalam kawasan tanah perkuburan ini. Makam yang pertama ia merupakan seperti sebuah batu kawi yang mungkin melambangkan ianya kepunyaan makam seorang lelaki, dan makam yang kedua ini adalah milik seorang wanita melalui tipografi nisan Aceh bentuk seperti nenas ini melambangkan ianya makam milik seorang wanita. Makam seorang wanita inilah yang pernah dikaitkan dengan kisah legenda yang ada di Kampung Permatang Limau, iaitu dikaitkan dengan makam seorang gadis yang diberi gelaran sebagai makam gadis anak dara berdarah putih. Pada pandangan Min, anak dara berdarah putih atau kisah-kisah yang lain mengaitkan individu tersebut berdarah putih, ianya merupakan kiasan daripada orang-orang dahulu untuk melambangkan kemuliaan dan keindahan akhlak seseorang tersebut. Sudut pandangan Min sendiri, ianya bukanlah benar-benar berdarah putih, kerana kita merujuk semula kepada agama kita, iaitu tokoh yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan ketika perang dan juga mempunyai luka parah di badan, darah yang mengalir tetaplah berwarna merah. Sesungguhnya baginda ialah manusia yang paling mulia dan diangkat sebagai kekasih Allah, namun darahnya juga tetap berwarna merah. Maka dari situlah Min membuat kesimpulan, sesungguhnya gelaran berdarah putih ini merupakan satu gelaran atau kiasan kepada individu yang berakhlak mulia dan beramal soleh serta beriman kepada Allah suatu ketika dahulu.